Walaupun harga bajet, tapi korang dapat lampu solar yang saiz besar macam ni tau. Lampu dia pula banyak tau. Kiri ada, tengah ada, kanan ada, atas pun ada. Lampu pula jenis pakai reflektor, LED pula banyak dekat bahagian dalam. Lampu solar ni kalau korang letak dekat tepi rumah macam ni, dia boleh cerahkan kawasan rumah korang tanpa perlu korang bayar 1 sen pun bil elektrik. Lampu pula dia nyala automatik. Tak payah nak buka tutup dia punya switch, dia akan nyala dengan sendiri. Bila malam, bila dia detect tak ada cas masuk, dia akan terus nyala dengan sendiri. Kalau yang ni, sesuai juga untuk korang letak dekat tiang lampu. Korang boleh gantung dekat tiang lampu untuk letak dekat jalan masuk rumah macam ni. Tak payah nak bayar bil elektrik, tak payah nak buka tutup dia punya switch. Pasang hari-hari pun tak ada hal, dan pasang banyak biji macam ni pun tak payah risau bil tinggi. Memang baloi bila pakai lampu solar macam ni. Yang model hitam ni saiz dia besar tau, tapi harga dia bajet. Cahaya dia ni pula terang, dia boleh nyala lebih dari 12 jam. Dia boleh maintain cerah macam ni dari maghrib sampai subuh dengan selamba. Jadi kalau korang nak cari lampu jalan solar, korang boleh cek yang model hitam ni. Harga dia bajet, korang boleh pasang banyak biji sekaligus. Korang boleh cek lampu solar yang hitam ni dekat link video.